Okay, Assalamualaikum. Ini first trip aku ke Pulau Rimau dengan member aku. Aku dah lama tak main, bertahun aku tak main orang aku. Tapi lah main 2 tahun lepas. Ni kira nak jadi first trip aku lah ni untuk tahun ni. Kita tunggu tekong dulu, barang kita dah naik lah. Okay, tu je. Ngantuk. Selamat datang kawan-kawan. Okay, aku dah sampai Pulau Rimau. Hoi. Penat. Memang penat. Aku set up satu. Ni kita balik jauh. Lepas tu ada lagi 2 batang. Kalau rajin aku pakai lagi satu. Member aku, aduh aku tersilap bawa rod dah. Aku terbawa 2. Aduh. Tapi kalau kata 3 pun tak ada nak pakai sebenarnya. Kuat kita try dulu. Aku nak bawa gorgon. Aku nak try set up dulu. Sekejap lagi ada serat aku tunjuk. Okay. Tu. Ni aku tak goyan. Nampak? Umpan glamour. Dan kenapa saya comel? Aku tak tahu nak lepas balik ke macam mana. Macam mana Mak Pik? Ikan ni macam mana? Ambil. Kecil lah. Tak tahu nak lepas ke apa. Ni macam first fish aku hari ni lah. Ikan first aku ambil dulu lah. Tak lagi kecil-kecil lepas balik kot. Okay. Cakap sikit hai. Hai. Strike pertama baby kerapu singa. Baby ni bukan depu lah, ni kerapu singa. Tengok tu teh. Dia tak ada berutup-berutup apa. Dia memang dia nampak buruk sikit lah. Tapi ni ni sedap ni. Tapi ni kecil lah. Aku tak lepas balik lah. Tak buka dulu. Jaga dia ada duri kat ni. Wah. Buka dulu. Alamak. Strike. Strike cantik kau ni. Okay lah, boleh lah ni. Saya cantik lah. Jangan cakap duri lah. Jauh ni main pulau ni. Duri. Macam ni? Gelamoy. Ni bagam ada. Tapi saya cantik. Saya bagus. Tu. Bagus biasa. Nampak lah. Memang boleh gasak mat. Kita try. Ada weh. Ada. Dah, bo. Baik kata-kata sikit. Ya. Kita akan keluar dari base kita. Keluar dari base. Aku akan ke sana. Mak Pik dia akan ke sana. Mencari lubuk-lubuk baru. Papa kita call. Dirasmikan. Okey. Jom. No, 7. Okey. Sekarang ni ada satu laluan. Laluan ni aku akan ke Titi. Aku nak try duduk ke Titi. Macam mana? Sebab area ni ada tapi dia makan sat-sat je. Ni laluan.
akan ketiti. Dia jauh sikit, dia tak jauh mana, tapi boleh lah. Okay, sampai aku tunjuk. Okay, ciao. Okay, puas meranduk. Dalam laluan ni ramai, tak ada orang lalu lah, aku rasa. Memang semok. Jadi siapa yang tak biasa main, selalunya dia pakai main sini. Sini base area ni, kawasan ni orang panggil tangga hotel ni. Tangga-tangga. Okay, kita try. Kerapu mata hijau kecil lagi. Aku pun tak tahu lah macam mana hari ni, hasil kecil saja. Masalah dia tu telan. Kalau buka dia hidup, aku lepas, mati aku kena ambil juga. Semua saya kecil-kecil ni lah. Okay, layan dulu lah. Letih kan. Aku malas lah nak rabat masuk dalam hutan tu. Rabat tangga pula. Tangga ni kan tak boleh. Nak turun tu malas. Turun dah hujung sikit. Ni tangga ni straight. Tapi itulah apa nama tu? Ini keram ni. Ni pergi rumah api ni jalan ni. Putus, jom. Kita mendaki. Ni kalau jatuh, bye-bye. Kasut ni padu je kasut ni.
Tu dia menu sampelnya. Tu ikan sardin. Teh susu. Lampu boleh lah. Api dah, kita buat air sikit. Kita makan dulu. Lapar. Cangkui dah nak habis lah tu. Nak makan. Oh, sedikit kata-kata. Nampaknya hasil malam ni kurang memuaskan lah. Alamak. Dia dah mematuk. Yang mematuk lah. Dah kali kita yang patuk. Patuk Maggi. Matuk Maggi. Maggi. Telok kita mesti bawa punya. Telok. Aduh, lapar weh. Import. Background yang cantik sekali. So, mata masuk asap. Sakit lah.